Mari kita mengenali 7 jenis air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Maksudnya, air ini bersih dan boleh digunakan untuk berwuduk, mandi wajib dan membersihkan najis. Seterusnya, kita mengenali ciri-ciri air mutlak. Air mutlak ialah air yang bersih dan suci. Air ini boleh digunakan untuk berwuduk, mandi hadas dan membersihkan najis. Bila air tidak jadi mutlak lagi? Jika air bercampur dengan benda lain seperti teh, sirap atau sabun hingga berubah warna, bau atau rasa, maka air itu tidak lagi mutlak. Contohnya, air teh sudah bukan air mutlak sebab berubah warna dan rasa. Air mutlak yang pertama, air hujan. Air hujan turun terus dari langit, bersih, suci dan menyucikan. Air mutlak yang kedua, air salji. Air salji ialah ais putih yang cair bila panas. Walaupun datang dalam bentuk beku, bila cair ia tetap air mutlak. Air mutlak yang ketiga, air laut. Air laut rasanya masin, tapi ia masih suci dan menyucikan. Air mutlak yang keempat, air sungai. Air sungai mengalir dari gunung atau bukit. Ia bersih dan mengalir secara semula jadi. Air mutlak yang kelima, air telaga. Air telaga diambil dari dalam tanah menggunakan timba atau pam. Jika tidak berubah warna, bau atau rasa, ia air mutlak. Seterusnya, air mata air ialah air yang keluar sendiri dari bawah tanah atau gunung. Ia sangat bersih dan segar, terus dari bumi. Air mutlak yang ketujuh ialah air embun. Air embun terbentuk pada waktu pagi di atas daun atau rumput. Ringkasan mudah tentang air mutlak. Semua air mutlak datang dari alam semula jadi, tidak dicampur dengan bahan lain dan boleh digunakan untuk bersuci. Semoga bermanfaat.